Ya, banyak sekarang ahli-ahli zahir ya, yang mengkafirkan orang-orang ahli hakikat macam-macam sebab dia tak faham sebenarnya. Saya selalu cerita satu sahabat saya tadi, seguru dengan Mu'alim Haji Abdul Wahid dulu, dia kerja pejabat agama arwah dia, Ustaz Yaakob namanya tadi. Jadi budak-budak yang balik Mesir baru-baru ni kat pejabat agama tu, dia buat satu hal, dia ambil ni kitab Ad-Durun Nafis, kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nafis, wali besar tu. Dalam kitab tu dia ada sebut benda-benda agak pelik, yang kalau sekali faham kita faham, tak faham. Dan ini dalam kitab dia kata apa, lauha tarat li fi siwaki iradatun qadaitu biriddati, kalau sekiranya terlintas hatiku 1 minit 1 saat dia lalai, aku hukumkan diriku dengan riddah. 1 saat dia aku lupa Tuhan, hukum dia murtad. Jadi budak-budak pejabat agama balik mengaji 4-5 tahun baru ke Mesir. Dia kata, ini apa kitab lupa Tuhan murtad ni? Mana syariat ni? Salah kitab ni. Ni kitab ni bercanggah dengan syariat. Mana ada hadis sahih mengatakan terlupa Tuhan jadi murtad? Kalau itu habislah orang murtad. Kan? Dia buat satu program, dia nak bahas kitab tu, nak ambil keputusan di Pulau Upi. Dia nak buat Pulau Upi. Bila Ustaz sahabat saya tadi, dia dengar, dia panggil budak-budak ni. Dia kata, kau kenal tak Syekh Muhammad Nafis ni? Ya, ulama-ulama pondok tu guru besar semua baca kitab ni berpuluh-puluh tahun, dibaca di masjid apa semua, tiba-tiba kau nak kata salah. Kat mana salah dia tu? Dia kata, inilah dia tengok ni, kalau lupa satu murtad, mana ada hukum syarak gini? Ustaz Yaakob bertanya, murtad engkau faham tak? Murtad lah, ada berapa bagi murtad? Ya murtad lah, murtad ada bagi 2 bangang gitu. Kena bos biji kata. Ya. Ada murtad hakikat, ada murtad syariat, ada murtad makam. Yang dikendak ke sini murtad makam, bukan murtad yang kau faham. Kalau murtad yang kau faham tu tercabut iman, bukan tu maksud dia. Ini murtad makam, dia naik makam farqus sani, kemudian dia turun balik makam farqul awal. Makam farqus sani mana hati dia khudur ma Allah daiman, hati kekal sentiasa dengan Allah. Hebat kan? Bila dia lalai, boom, jatuh balik. Tu maksud murtad tu. Murtad dia jatuh pada peringkat awam balik, bukan murtad tercabut iman. Macam tu. Macam tu lah, bodoh. Batal tu majlis. Program batal. Tu masalah tu. Jangan terkam sembarang. Bila orang tanya, dia kena tahu istilah. Sebab fiqh ada mustalah dia, tasawuf ada mustalah dia, hadis ada mustalah dia. Ya, ada istilah-istilah yang digunakan dalam tiap-tiap fan. Mana tiap-tiap ilmu tu ada. Tu. Veteran tu baru dia orang senyap. Azubul sini juga sekali pintah dia kata gitu, habis. Ya. Tu.